Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam sehati sejiwa buat semua peminat bola sepak tanah air di mana jua korang berada. Kembali lagi kita dalam segmen Borak Bola, tempat di mana kita bincangkan isu-isu paling hot, paling sensasi dan paling meletup tentang arena bola sepak kita. Apa khabar korang semua? Saya harap korang dalam keadaan terbaik dan sentiasa bersemangat nak sokong skuad kebangsaan. Hari ni, kita tak nak buang masa, ada satu berita yang tengah trending dan baru saja pecah di media-media utama. Ini berkaitan dengan masa depan skuad Harimau Melaya kita dan status pemain-pemain yang kita tunggu-tunggu selama ni. Isu dokumen, isu FIFA dan isu CAS, semuanya ada update terbaru yang sangat mengejutkan. Sebelum kita sembang lebih dalam, macam biasa, kepada korang yang belum lagi subscribe, tekan butang itu sekarang dan jangan lupa bunyikan loceng notifikasi supaya korang tak terlepas update paling laju dari channel ini. Okey, jom kita mulakan. Okey geng, kalau korang perasan, sejak beberapa bulan lepas, isu pemain warisan atau heritage players ni macam terhenti sekejap. Kita dengar macam-macam nama hebat, tapi bila sampai bab pendaftaran, jawapan dia selalunya gagal sebab dokumen tak lengkap atau FIFA tak luluskan. Tapi, dua laporan terbaru dari portal Makan Bola baru-baru ni dah pecahkan kebuntuan tu. Headline dia cukup mahal, sinar baharu dari CAS buat 7 pemain warisan. Apa yang berlaku sebenarnya? Secara ringkasnya, kes-kes pemain yang sangkut sebelum ni telah dibawa ke peringkat tertinggi iaitu CAS atau Mahkamah Arbitrase Sukan di Switzerland. Dan hasilnya, FIFA dilaporkan telah diarahkan untuk menangguhkan penggantungan atau status ineligible ke atas 7 pemain warisan ini. Ini bukan berita biasa-biasa, ini berita gergasi untuk lanskap bola sepak kita. Kenapa FIFA tiba-tiba arahkan tangguh? Biasanya kalau FIFA dah kata no, maknanya keputusan itu muktamad. Tapi dalam Undang-Undang Sukan Dunia, CAS ada kuasa untuk melihat semula keadilan sesuatu keputusan jika ada hujah atau bukti baru. Penangguhan ini bermaksud 7 pemain ini sekarang berada dalam status lampu hijau sementara. Ini bermakna sementara menanti keputusan muktamad, pemain-pemain ini mungkin sudah boleh mula didaftarkan atau sekurang-kurangnya menjalani proses dokumentasi akhir tanpa dihalang oleh status penggantungan sebelum ini. Sebelum saya lupa, kalau korang rasa maklumat ni penting, jangan simpan sorang-sorang. Tekan butang share sekarang dan kongsikan video ini ke grup WhatsApp bola korang ataupun ke Facebook. Biar kawan-kawan kita yang lain pun tahu perkembangan terbaru Harimau Melaya. Dah share? Okey, terbaik. Jom kita sambung balik. Korang mesti tertanya-tanya, siapa 7 orang laki person ni? Walaupun nama-nama rasmi memang masih disimpan rapat oleh FAM, tapi ramai penganalisis menjangkakan nama-nama yang pernah viral sebelum ini mungkin termasuk dalam senarai. Bayangkan kalau 7 pemain berkualiti tinggi dari Liga Luar Negara masuk sekaligus ke dalam skuad Kod Cenengian kita sekarang. Persaingan untuk rebut posisi dalam kesebelasan utama akan jadi sangat ganas. Kita bukan setakat nak tambah bilangan pemain, tapi kita nak kualiti yang boleh bawa Malaysia bersaing di peringkat lebih tinggi. Bukan setakat jaguh di peringkat ASEAN saja. Apapun, kita kena puji usaha FAM dan pihak-pihak terlibat yang tak berputus asa bawa kes ni sampai ke peringkat CAS. Ini menunjukkan kita serius nak martabatkan kembali maruah bola sepak Malaysia di mata dunia. Jadi sekarang bola di kaki FAM dan pihak berkuasa berkaitan. Kita harap proses ni berjalan lancar tanpa ada lagi roadblock selepas ini. Korang rasa siapa pemain warisan yang korang paling teringin nak tengok debut tahun ni? Cuba korang drop nama dekat rubangan komen bawah. Adakah korang setuju dengan langkah bawa masuk ramai pemain warisan ni? Atau korang rasa kita patut fokus kepada bakat ubi muda dari liga tempatan saja? Jom kita bincang secara sihat di ruang komen. Okey, sebelum kita betul-betul menutup tirai perbincangan hari ni, mari kita fikirkan sejenak. Apa sebenarnya impak jangka panjang kalau 7 pemain warisan ini berjaya didaftarkan? Pertama sekali, ia akan mewujudkan persaingan sihat dalam kem kebangsaan. Pemain-pemain yang sedia ada sekarang tidak boleh lagi berada dalam zon selesa.
Mereka perlu tingkatkan prestasi, jika tidak mahu tempat mereka diambil alih oleh pemain yang mempunyai kualiti antarabangsa. Kedua, kehadiran mereka ini bukan sekadar untuk kempen jangka pendek. Kita mahu melihat Harimau Melaya berada dalam kelompok elit Asia secara konsisten. Kita mahu layak ke Piala Asia setiap edisi dan kalau boleh, kita mahu mencabar slot ke Piala Dunia di masa hadapan. Keputusan dari CAS ini sebenarnya adalah satu isyarat besar kepada negara-negara jiran kita di ASEAN bahawa Malaysia sedang membina satu pasukan gergasi. Kita bukan lagi pasukan yang boleh dipandang rendah. Korang kena ingat, negara-negara jiran seperti Indonesia dan Thailand juga giat melakukan perkara yang sama. Jadi langkah FAM membawa kes ini sehingga ke peringkat tertinggi di Switzerland adalah satu langkah yang sangat proaktif dan berani. Kita tidak mahu ketinggalan dalam perlumbaan ini. Namun, saya sedar, setiap daripada korang mesti mempunyai perspektif yang berbeza. Ada yang mungkin rasa teruja dan ada juga yang mungkin rasa kita perlu lebih berhati-hati dalam soal pemilihan pemain warisan ini. Oleh itu, saya sangat berbesar hati jika korang dapat luangkan sedikit masa untuk tinggalkan komen di bawah. Mari kita jadikan ruangan komen kita sebagai tempat perbincangan yang matang dan berilmiah. Kongsikan pendapat korang. Adakah korang setuju dengan langkah ini? Atau korang ada cadangan lain untuk memantapkan lagi skuad negara? Saya sangat tertunggu-tunggu untuk membaca buah fikiran korang semua. Jangan lupa juga untuk sebarkan berita gembira ini. Tekan butang share itu sekarang. Hantarkan link video ini ke grup WhatsApp family korang, grup kawan sekolah atau kongsikan di dinding Facebook korang. Biar semangat kita sebagai penyokong ke-12 terus membara. Terima kasih sekali lagi kerana sudi meluangkan masa menonton dari awal sampai ke minit terakhir ini. Sokongan korang adalah nadi kepada saluran ini. Jangan lupa untuk tekan butang like jika korang suka kandungan sebegini dan bagi yang belum subscribe, inilah masanya untuk korang jadi sebahagian daripada keluarga besar kita. Kita doakan yang terbaik untuk Harimau Melaya. Semoga urusan pendaftaran pemain ini dipermudahkan. Sampai kita berjumpa lagi dalam update yang akan datang. Ingat, selamanya Harimau Melaya. Saya minta diri dulu. Assalamualaikum dan salam bola sepak.